Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajar saya akan mempersembahkan sebuah buku sempena pertandingan pembaca bistari peringkat daerah Kuantan bagi tahun 2025. Dengan ini, saya mempersilakan. Jaga agama, jaga keluarga, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hafiz dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Firazah Frambi Ahmad Tarmizi. Saya murid tahun 5 dari SK LKTP Bukit Go, berdaftar di bawah kod sekolah CBA 4021. Saya diberi kepercayaan untuk menyandang jawatan sebagai pengawas di sekolah kebangsaan dan pengawas di sekolah agama kafah. Amanah yang diberi telah saya pikul dengan penuh rasa tanggungjawab. Dengan izin Allah dan sokongan semua pihak, saya telah dinobatkan sebagai pembaca terbanyak bagi tahun 2023-2024. Selain itu, saya juga berbangga kerana dipilih sebagai tokoh nilam sekolah serta dianugerahkan gelaran pembaca 5 bintang untuk tahun 2025. Ia sebagai pengiftaran atas usaha gigih saya dalam memupuk budaya membaca. Saya turut berkemahiran dalam pelbagai bidang kurikulum, khususnya dalam acara padang, lontar peluru, memanah dan seni bela diri taekwondo. Terbaru, saya telah berjaya merakul pingat perak acara Singgah Separi di kejohanan taekwondo antara sekolah-sekolah Felda Negeri Pahang. Saya turut mewakili sekolah dalam pertandingan MSSB dan menyertai pertandingan memanah peringkat kebangsaan di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Mewakili sekolah dalam acara lontar peluru zon perdana dan mewakili sekolah dalam pertandingan roket air STEM peringkat daerah Kuantan. Saya meminati bidang penulisan dan pembacaan kerana saya percaya bahawa buku merupakan jendela ilmu yang mampu membuka minda kita kepada dunia yang luas dan penuh dengan pelbagai pengetahuan. 5 buku pilihan saya ialah Bola Sepak, Bandar Diraja, Komik Teknologi Kehidupan, Jangan Tinggal Solat, dan Mat Kilau Pahlawan Terbilang Melayu Pahang. Pada hari ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi sebuah bahan bacaan yang telah saya baca, iaitu berjudul Mat Kilau Pahlawan Terbilang Melayu Pahang. Buku ini merupakan antara karya yang terkenal di Malaysia. Buku ini ditulis oleh Syed Mahazir Syed Ibrahim dan diterbitkan pada tahun 2022. Ia mengandungi 270 muka surat dan dijual pada hari RM39. Bukunya berkulit lembut, bergambar dan berwarna-warni. Berat buku ini lebih kurang 470 gram. Seawal bab pertama lagi, buku ini sudah memanggil saya untuk terus mendalami isi kandungannya, tentang sejarah bangsa Melayu menentang penjajahan, semangat perjuangan dan perkorbanan Mat Kilau amat saya kagumi. Sejarah telah mencatat bahawa Mat Kilau adalah seorang pahlawan dari negeri Pahang yang suatu ketika dulu membangun menentang penjajah yang bertapak di tanah air. Beliau mempunyai sifat kepimpinan yang baik dan pemikiran yang matang, terutamanya dalam mengatur strategi menentang penjajah. Hakikat ini menjadi beliau seorang yang amat disegani dan dihormati bukan sahaja oleh masyarakat setempat, bahkan juga oleh penjajah.
Keberanian sebagai pahlawan terbilang sentiasa diingati hingga ke hari ini. Mat Kilau dikenali sebagai seorang perjuang yang tidak gentar menentang penjajah di Pahang. Tokoh perwira Melayu yang berasal dari mungkin Pulau Tawa, Jerantut, Pahang ini bangkit untuk menentang penjajah British pada penghujung abad ke-19. Mat Kilau menentang penjajah kerana pentadbir penjajah yang menekan rakyat Melayu dengan sistem cukai yang menindas. Lantaran pengungut cukai yang menindas dan keaguhan pihak penjajah yang tidak mahu bertolak ansur. Setelah saya baca buku ini, saya dapat merasakan semangat kemerdekaan saya berkobar-kobar. Mat Kilau telah memberi kesedaran rasa cinta dan tanggungjawab terhadap tanah air kerana perjuangan menentang penindas penjajah. Ia juga mengingatkan kesedaran untuk saya memahami dan menghargai sejarah bangsa dan negara kita. Hebatnya buku ini, susunan cerita yang baik telah memudahkan pemahaman bacaan saya. Gaya penulisan yang jelas dan sesuai untuk pelbagai peringkat umur. Buku ini telah memberi motivasi saya menimba ilmu, sejarah demi masa depan negara. Saya mencadangkan buku ini dibaca oleh semua golongan kerana ia dapat menjadi inspirasi dan membentuk sifat kepemimpinan kepada remaja dan memberi motivasi untuk belajar dan kesedaran. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Golongan yang patut membaca buku ini ialah golongan pelajar dan guru sebagai bahan rujukan sejarah. Golongan remaja dan dewasa untuk memahami dan menghayati perjuangan tokoh bangsa, dan golongan peminat sejarah sebagai maklumat tentang sejarah Melayu. Pengajaran melalui buku ini, saya belajar bahawa 1. Semangat cinta akan tanah air. Mat Kilau menunjukkan semangat perjuangan yang tinggi dalam mempertahankan tanah air daripada penjajahan British. 2. Keberanian dan keceklakan. Mat Kilau berani berjuang walaupun berdepan dengan ancaman besar. 3. Kepentingan bersatu padu. Perjuangan Mat Kilau disokong juga oleh para pejuang lain seperti Tok Gajah. 4. Keimanan dan ketakwaan. Mat Kilau merupakan seorang yang taat kepada ajaran agama. 5. Kepimpinan dan berwibawa. Mat Kilau ialah seorang pemimpin yang disegani dan dihormati. Dan pengajaran terakhir, tidak mudah menyerah kalah. Walaupun ditekan oleh penjajah, Mat Kilau tidak mudah menyerah kalah. Kesimpulannya, buku Mat Kilau adalah sebuah karya yang penuh dengan inspirasi dan amat wajar dibaca oleh semua golongan. Semua kisah perjuangan Mat Kilau menjadi pendomen dan tauladan bagi kita semua dalam mengajar kejayaan bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Okay, baik. Selesai? Okay. Bagus ucapan penyampaian Firas tadi. Cikgu berpuas hati. Dengan ini, cikgu ada satu soalan. Kita dengar. Boleh tak Firas senaraikan nilai-nilai murni yang Firas perolehi daripada buku ini? Buku yang Firas dah baca ni. Mat Kilau ni. Pahlawan terbilang Melayu Pahang. Pada pendapat saya, karya Syed Mahazir Syed Ibrahim ini menampilkan nilai-nilai murni yang tinggi untuk menjadi pendemen dalam kehidupan rakyat Malaysia. Saya ada 7 nilai murni yang ingin saya kongsi. Yang pertama, nilai cinta akan negara dan bangsa. Mat Kilau menunjukkan semangat cintakan tanah air daripada penjajah British. Yang kedua, nilai keberanian. Mat Kilau sangat berani menentang penjajah British demi kedaulatan tanah air. Yang ketiga,
nilai keadilan. Mat Kilau memperjuangkan hak rakyat yang ditindas penjajah. Keempat, nilai kepimpinan. Mat Kilau memiliki sifat kepimpinan yang tinggi. Kelima, nilai kesetiaan. Mat Kilau sangat sentiasa kepada negeri Pahang, agama Islam dan Sultan. Yang keenam, nilai ketabahan dan keceklakan. Mat Kilau meneruskan perjuangannya hingga ke akhir hayat. Dan nilai yang terakhir, dan keimanan dan ketakwaan. Mat Kilau tidak pernah meninggalkan ajaran Islam. Okey, baik. Itu saja. Okey, yang kedua pula. Okey, bagus. Dan nilai yang Fira dah terangkan tadi. Yang kedua, apakah manfaat yang boleh Firas kongsi dengan semua, okey, setelah membaca buku ini? Setelah membaca buku Mat Kilau ini, saya rasa sangat beruntung menjadi anak Melayu di bumi Pahang ini. Antara manfaat yang saya boleh kongsi ialah buku ini menambah pengetahuan sejarah saya. Saya lebih faham tentang sejarah tanah air kita, serta memberi inspirasi dan motivasi untuk saya berbuat baik setiap hari. Dan ia memberi pemahaman tentang budaya Melayu, adat rasmi Melayu dan nilai-nilai yang digunakan pakai oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Saya ada pantun untuk menggambar pahlawan kita, Mat Kilau. Okey, nak dengar? Anak merpati disambar helang, terbang ke titi di dalam rumah. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Sekian, terima kasih. Terima kasih.